Adik-adik, puan-puan, kakak-kakak, boleh panggil Cik Su. Nak panggil Suraya boleh, Su boleh. So hari ni kita akan sembang-sembang dan fokus kita ialah puan-puan bersedia ni ready nak ingatkan diri kita, nak ingatkan diri Cik Su untuk tahun hadapan. Betul lah macam Cik Syah kata, sebab tu setiap minggu pun untuk orang lelaki mereka akan pergi sembahyang Jumaat. Dia macam refresh diri dia orang balik dengan certain peringatan kan. Mungkin orang perempuan pun macam tu juga. Kena buat sendiri juga supaya kita sentiasa bersedia. Jom. Hari ni kita sembang-sembang sebab ada yang belum kenal Cik Su, kenalkan diri sikit je lah. Sikit jangan banyak-banyak lah Cik Su ni. Cik Su dah umur 42. Dulu belajar dekat MMU Melaka. Kerja IT 4 tahun. Lepas tu buat bisnes. Bisnes Cik Su masa dulu tak pandai. Tak ada dulu, tak ada tudung si comel. Kalau ada tudung si comel, Cik Su jadi agent. Jadi dropship. Tak ada kelas-kelas bisnes. Masa tu salah-salah lagi. Jadi masa tu Cik Su buka bisnes. Nama dia Luna Tots. Luna Tots. Bisnes tu bisnes retail. Tapi bukanlah terus-terus buka kedai. Sebelum tu Cik Su, masa kerja IT tu, bisnes Cik Su, masa tu Cik Su dekat rumah, habis kerja ya, pukul 5 tu, habis pukul 5 pergi hantar barang. Masa itulah kerja Cik Su. Sampailah setahun lebih buat macam tu. Malam-malam tulis blog. Macam hari ni lah orang update posting. Tapi masa tu orang tak update Facebook. Dia pun orang tak buat berniaga lagi. Jadi update website, WhatsApp. Cik Su tak ingat lah ada ke tak WhatsApp. Tapi dekat Messenger adalah. Cik Su communicate kat Messenger. Kat SMS kan. Waktu tu dengan customer. Yazi pernah beli dekat Ceras. Dekat Ceras tu kedai Cik Su. So cerita dia daripada satu kedai, Blogspot. Daripada satu kedai kami buka first sekali dekat M Corp Mall. Kemudian kami buka seterusnya sampailah ada 9 kedai. Jadi nature of business kami retail. Retail ni runcit, kedai runcit, senang nak faham kan? Dan dalam kedai kami ada banyak barang. Ada barang yang Cik Su punya. Luna Tots ni apa maksud Cik Su punya? Maksud dia kami punya brand, kami buat diapers ni, cloth diapers ni brand Luna Tots. Kalau puan-puan nak tanya, tuan-puan nak tanya, tanya je. Cik Su terangkan ni sebab nak relatekan dengan bisnes tuan-puan ni. Ada juga barang ataupun hampir 80% barang bukan barang Cik Su. Contoh kita tengok macam mana ya. Kita tengok gambar lebih kurang macam ni lah ya. Kat belakang ni ada pump susu, ada hairband rambut baby, ada baju kurung baby. Yang ni bukan brand Cik Su. Ni maksudnya brand orang dan letak dekat kedai. Maksudnya Cik Su jual barang orang. Macam puan-puan hari inilah jual tudung si comel kan. Of course method dia akan berbeza. Dulu mula kami daripada blog, lepas tu Facebook tu guna untuk awareness je. Tapi pembelian, purchase tu berlaku dekat kedai. Sehinggalah tahun 2016. Masa tu sebenarnya daripada 2012 Cik Su ni suka mengajar. So waktu dekat Luna Talks, Cik Su suka baca jurnal, tulis artikel. So masa tu Cik Su pun switch career. Switch career tu Cik Su jadi trainer lah sehingga hari ini. Tahun 2016 masa tu I was thinking like it was started from 2012. I would say it's not an easy journey lah. Macam nak teruskan buat ke, kedai dah ada 9 kan. Tiba-tiba nak jadi trainer, tak nak dah berniaga. Anak pun dah 3 orang. It wasn't an easy journey for me. Tapi Cik Su switch career. Bila switch career sampailah masa tu fikir nak ambil early childhood related dengan anak-anak ataupun topik pemasaran. Somehow sehinggalah 2016 sehingga 2024 hari lah Cik Su dengan tuan-puan hari ini kejaya Cik Su ialah digital marketing trainer. Bisnes Cik Su yang hari ni puan-puan nampak. Jadi kedai Cik Su dah tutup. Dia dah jual. So bisnes Cik Su ialah training. Tapi hari ni bukan about Cik Su. Hari ni about puan-puan. Kenapa Cik Su explain about me so that ada tak banyak pun ada sikit yang puan-puan dapat tangkap yang puan-puan boleh gunakan untuk your life insyaAllah. Okay. So berbalik-berbaliklah. Kenapa kita nak cerita dan apa topik kita hari ini? Topik kita hari ini ialah suri rumah. Cik Su tambah sikit. Suri rumah usahawan Cik Su tambahkan. And then Cik Su letak dekat situ. Kejap. Lambat sikit dia keluar. Impian dan realiti. Betul Cik Su tambah mencipta pendapatan dari rumah. Dari rumah kan. Dekat sini semua suri rumah. Boleh tak tulis kat chatting kat Cik Su? Suri rumah. Boleh tak tulis kat Cik Su? Saya suri rumah. Saya. Ataupun bekerja. Ada orang dia kerja. Dia dengar Cik Su bekerja. Bekerja ni full time kerja. So boleh tulis full time kerja. Boleh tak Cik Su nak tanya? Umur puan-puan. Macam Cik Su 28. Cik Su tanya tu nak tahu anggaran. Umur anak. Okay. So kita senang nak cerita lah. Kalau adik-adik ni. Biar dia dengar cakap kita.
Kalau kakak-kakak ni, biar Cik Su dengar daripada kakak-kakak. Kita sembang-sembang ya. Cerita pasal suri rumah je kita proceed ni. Okay, semua suri rumah. Ada orang yang dia memang mengimpikan nak jadi suri rumah kan? Okay, tak apa. Sebenarnya kan, kita tak katalah orang perempuan atau orang lelaki. Tapi bila kita pergi kerja, bila kita pergi kerja, tak kisahlah kerja mana pun, kita balik, kerja rumah tu still kena buat. Betul tak? Jadi sebenarnya kita ni kerja kat mana kita kerja pun, bekerja di luar pun, rumah pun kena tengok juga. We are talking about suri rumah yang berada kat rumah yang dia tak perlu clock in, clock out. Sebab tu Cik Su rasa orang paling kaya ni suri rumah. Betul tak? Kenapa suri rumah ni kaya? Sebab suri rumah dia tak ada bos. Memang husband dia mungkin husband ketua keluarga, tapi dia tak suruh-suruh macam tak marah-marah lah biasanya kan. So the whole house tu urusan kita. Kita yang uruskan. Kita lah manager. Faham kan? Dan dia kaya dengan masa. Daripada masa dia tu dia berhak tentukan apa dia nak buat pada pukul berapa. Dia berhak nak tentukan. Satu yang Cik Su rasa komoditi yang kita ada duit. Kita ada duit nak pergi beli dekat mana beli dekat Touch and Go dekat Touch and Go. Hai, dekat Shopee. Saya nak beli masa lah. Ada jual masa tak? Tak ada. Tapi suri rumah dia ada banyak masa. Punyalah banyak kerja. Deadline dia hari-hari. Sebab apa? Satu, masa dia fleksibel. Dia nak arrange masa pukul berapa dia nak masak nasi, pukul berapa nak siap lauk kan. Nombor dua, dia boleh multitask serentak. Kenapa suri rumah ni sesuai jadi usahawan? Dia banyak benda dia boleh serentak. Masa live sekali dengan sambil makan dia boleh multitask kan. Yang ketiga ni, dia boleh bisnes ikut bakat dan juga bisnes ikut keperluan anak dia. Maksudnya apa yang anak dia tengah perlukan sekarang, dia boleh bisnes ikut sama ada bakat dia yang dia suka buat cross stitch ke kan, bercakap ke, atau apa yang anak dia perlukan. Jadi dia boleh bisnes barang-barang yang anak dia perlukan. Oh, Maria nak beli rajin. Kami nak beli masa kan. Tak apa. Jom kita teruskan. Rajin kejap Cik Su tengok ada jual tak. Next ni ialah kelebihan zaman internet. Yang ni Cik Su rasa dia sangat kelebihan. Sebab segalanya di hujung jari. Duit pun dekat hujung jari. Duit ni banyak sangat. Banyak ke sikit? Duit ni banyak. Tapi dia dalam a few account yang berbeza. This time around, kita ni suri rumah yang dengan TSC ni nak pindahkan duit daripada account orang nak pindah ke account kita. Di hujung jari. Sebab kalau dia tak beli barang kita, tudung TSC kita, dia akan beli tudung jenama lain. Atau kalau dia tak beli, kalau dia beli TSC tapi bukan dengan kita, dia akan beli dengan orang lain. Kita nak dia beli daripada kita. Jadi zaman internet ni, bila you lagi selalu keluar, orang akan lebih nampak you. Apakah cabaran housewife kerja daripada rumah? Apa cabaran you? Apa cabaran you? Okay, jom kita satu-satu Sekarang ni, kita ni mencari solution. Bukanlah solution. Dia macam ni. Setiap waktu pun kita cari solution. Jadi, apa saja Cik Su cakap, you jangan kecil-kecil hati tau. Tapi yang nak remove tu memang Cik Su nak remove. Kita gurau-gurau ni sebab kita nak cari solution. Sebab kita kena selesaikan masalah ni. Dan masalah kita ni boleh diselesaikan. Siapa yang ada anak bawah 6 tahun, 7 tahun before dia pergi ke sekolah, diorang ni memang memerlukan perhatian khas kita. Dan tumpuan kita ni memang almost 100% kepada mereka. Betul kan? Dia selagi diorang tu tak tidur, kita tak boleh tidur. Yelah 3 tahun. Kalau kita tidur, nanti dia tak boleh tidur. Jadi, dulu masa anak Cik Su bawah 6 tahun tu kan, kalau 3 tahun, I always feel hopeless tau. Macam, kenapa aku tak macam dulu masa before dapat baby yang boleh tulis blog sampai malam, yelah, boleh buat kan. Tapi bila anak tu, kadang-kadang kita letih sama-sama dengan dia tau. Dia tidur, kita join sekali. Cik Su bukanlah nak kata it's okay. Tapi I've been there and it's just a phase. Dia akan besar. Dia akan membesar. Dan lepas tu kita akan dapat grip balik. Faham kan? Tapi anak yang dah start bersekolah 7 tahun onwards, you dah boleh susun dah jadual you. But I have a friend yang ada anak dia bawah 6 tahun dan dia dapatkan macam dia hantar anak dia ke play school. Contoh, anak dia ada 3 jam atau 4 jam tu pergi ke play school. Jadi waktu anak dia tak ada tu, dia berniaga. Boleh faham kan? Maksudnya kita ni ada masalah. Tapi masalah kita tu kita mesti fikir siapa yang boleh bantu kita. But I understand bahawa 6 tahun quite challenging. Atas 6 tahun, 7 tahun dah pergi ke sekolah tu lebih mudah. Yang ni. Pembahagian masa. Daripada 24 jam kita ada bahagi dengan 3 perkara yang paling utama. 3 paling utama iaitu masa untuk urus diri sendiri, masa untuk kita bekerja dan masa untuk kita rehat. Jom kita tengok. Masa tidur, masa rehat 8 jam ni, 8 jam masa rehat ni, Cik Su rasakan siapa tadi yang cakap penat, letih kan? Penat, letih ni
you kena tengok waktu tidur you. Cik Su masa anak Cik Su bawah 7 tahun, 7 tahun ya, masa dia menyusu bawah 4 tahun tu memang tak tentu hala. Tapi bila dia dah besar, kita punya waktu tidur pun dah teratur lah. This is just a sharing tau. Cik Su pakai satu jam yang dia akan record waktu tidur. Dia recordkan waktu tidur kita. So, every day, I will have to make sure, dulu bila merajuk dengan suami, tapi siapa tak ada suami lagi kan? Merajuk kan kita pun tak lalu tidur. Rugi dek, rugi. Rugi. Merajuk tak merajuk, tidur tetap tidur. Sebab it's for your own self. Jadi, one thing you can do for yourself ialah get enough sleep. Siapa nak kurus? Macam Cik Su, nak kurus tapi belum kurus kan? You have to get enough sleep. So, pukul 8, pukul 10 malam tu memang dah kena tidur dah supaya boleh bangun pukul 6 esok tu segar Dan kalau you nak take nap siang pun less than 30 minutes macam tu lah. Itu tu Cik Su cakap saja, but up to you Selalu merajuk Syu lebih tidur. Tak, dulu merajuk Puan Fauzia tak lalu tidur. Rugi kan. Jangan macam tu. Okay, waktu tidur ni you jangan kacau sebab bila you tak boleh tidur, tak cukup tidur, esok you tak boleh uruskan rumah. Saya rasa you agree kot dengan waktu rehat ni kalau you penat kan. Okay, and then you ada another 8 jam untuk urus diri and then 8 jam untuk you kerja. So, kerja ni, masa urus diri dan masa rumah ni, yang ni I have a template tau. Cik Susah bahagikan contoh waktu solat kan, ada 5 waktu. So, 10 minit je. Lepas tu kan nak zikir-zikir apa semua, 10 minit. So, jadi sebenarnya dalam satu hari, 1 jam solat. Faham ke maksud Cik Su? Ada lagi 7 jam. Jadi masa urus diri. Mandi pula sehari 2 kali. Sebab tu Cik Su tak boleh mandi lama kali. Lama kali. Lama. Sebab dia dah dalam masa ni. Siapa yang kemas rumah tak habis-habis tadi? Kemas rumah, tidur dah kurang, makan lebih pula. Makan pun dia tak boleh lama. Sebab kalau you tak ada jadual kan, let's say lah makan boleh sehari you makan 3 kali kan. 20 minit, 20 minit, 20 minit. So, kalau you makan sambil tengok drama Korea, dia jadi lama lah. Sejam. Tangan pun sampai kering kan. Tapi 20 minit, 20 minit. So, sejam untuk makan. Macam tu. Tepek-tepek krim, sekali mandi apa semua, sejam. Kemas rumah, Cik Su pernah dengar satu yang kemas rumah ni, dia set jam tau, 20 minit. Contoh dia nak kemas dapur kan, 20 minit. Dah habis 20 minit tu dah stop. Buat benda lain pula. Contoh lah lipat kain pun berapa minit, stop. So that you tak adalah setiap waktu tu, you buat kerja rumah. So this is just a sharing, up to you untuk gunakan untuk you tau. So I have a template tu sebab I tengok macam masa I ni macam saya rasa tak cukup masa until one day I see ada macam I have 3 kids. So satu orang tu I kena spend with them 20 minit, 20 minit, 20 minit. So 1 jam. Kakak cakap cepatlah mami ada 20 minit ni, jom kita bercakap. Mami dah spend 20 minit from my daily untuk bersama dengan you. Sembang. So macam itulah nak cerita yang we have to ayat dia berkira dengan each of masa kita. Betul-betul Puan Fazia. Dia kalau tidak kita dah makan sampai tangan kering. Tengok drama Korea, sambil sembang-sembang, lepas tu dah pukul berapa? Pukul 4. Sebab kita yang tak jaga masa tu. The moment kita jaga masa tu, kita akan notice bila masa yang kita perlu kerja, bila masa kita urus diri dengan rumah kita dan masa bila waktu kita rehat. Ambil anak, you boleh kira tau masa tu. Maksud you keluar pukul berapa daripada ambil anak sampai you ambil anak sampai balik. Berapa kali you ambil pergi dengan balik. So berapa jam. So actually daripada masa kerja you mungkin 1 jam ambil anak. Boleh fahamkan maksud Cik Su kan? Daripada masa kerja tu. So next next. Template tu Cik Su buat kat Excel je. Excel. Okay, next. Cik Su boleh je bagi tapi boleh je nanti Cik Su bagi dekat adik. Siapa yang kontak Cik Su? Aina. Cik Su bagi untuk bagi dekat perempuan Okay. Again, you jangan stress-stress sangat. You kena relax-relax je dulu. Cukup untuk aware. Macam, okay, tidur ni cukup dulu. Berapa jam I mandi sebenarnya? Berapa jam I makan dapur 20 minit, ruang tamu 20 minit. Sapu lagi 20 minit. Dan I think makin lama kita akan tahu the system tau. Macam sebenarnya sapu sampah tak perlu hari-hari. Contoh je tau, contoh. Sebenarnya ada kerja rumah tu yang hari-hari, ada kerja rumah tu weekly, ada kerja rumah tu monthly. Contoh cuci peti ais. Cuci peti ais ni bukan hari-hari kan? Next, write your success story. Kebanyakan kita termasuk Cik Su ni, dia blur-blur. Tiba-tiba bangun tengok nak drama Korea apa nak buat. Nak tengok. Kejap lagi termenung-termenung. Because I realise I tak ada goal sangat. Bila I start ada goal, I akan work towards the goal. Cik Su share kat sini tau. Biasa kita siapa yang pernah bekerja, masa kita kat U dulu kan cikgu lecturer kita kata, kalau kita ada goal, it has to be specific. Ada satu hari Cik Su dengar satu sharing ni tau. Dia kata pasal apa yang you betul-betul nak dalam life you. Dia katakan. So dia ni speaker lah. Lepas tu orang kata nak hantar mak ayah pergi haji. Dia cakap kan. Kenapa you nak hantar mak ayah pergi haji? Tak tahulah bila hantar mak ayah pergi haji tu rasa macam kenikmatan sebagai seorang anak dah settle kan. Next question. Bila
you nak hantar mak ayah you pergi haji tu. So orang macam diam lah waktu tu. Tarikh dia. Yelah haji setahun sekali. Tapi tahun berapa kan? Berapa bulan lagi? Berapa ribu you kena spend nak hantar dia pergi haji. Sekarang ni haji yang selesa, yang apa? Melontar tu, yang dekat dengan, yang tak payah tidur ramai-ramai, toilet share-share tu. Kan dia ada hotel kan dekat mana ya. Kawan cikgu cakap. So, tapi lebih kurang seorang dalam 80,000. So kalau you nak hantar mak dengan ayah you tu sihat lagi tak? So kalau mak boleh pergi dengan ayah ke, you tak payah pergi. Diorang boleh pergi berdua je. You hantar macam tu je, bye-bye dekat airport ke, ataupun you pergi sekali. Sebab kalau you pergi sekali, kena 80,000, kena kali 3. Kalau diorang boleh sihat pergi, you hantar tu bayar je, lepas tu you bye-bye, 80,000 kali 2. Jadi berapa bulan lagi you nak pergi, you kena kumpul duit berapa bulan tu? 80,000 tu kali 2 ke, nak kali 3 ke, berapa bulan lagi? Mak ayah you, kalau Cik Su ni umur 40 lebih, mak ayah Cik Su dah umur 60 lebih, 70. Adakah dia boleh hidup sampai 80 atau 100 tahun, lagi 30 tahun? Biasanya tak boleh lah kan. Mungkin dia boleh hidup lagi 10 tahun or less. So adakah 5 tahun? Jadi sebenarnya 80,000 tu kalau kali 3, 240,000 tu adakah 5 bulan? So sebulan kena simpan berapa? Dan betul, dah panjang umur makin tak sihat. Setiap you punya goal tu, adakah ianya menakutkan? Ni bawah ni ada scary. Kalau goal tu menakutkan, itu ialah satu goal yang meaningful pada you. Bila kita kata je kita nak hantar mak ayah pergi haji, that's our goal. Dia belum goal. Sehingga dia involve berapa ratus ribu kena ready, berapa bulan lagi kena simpan, sebulan nak kena simpan berapa. Actually, sometimes it doesn't have to be big. Cik Su cakap dengan suri rumah, dengan Cik Su lah. Cik Su ni suri rumah juga. It doesn't have to be big tau. Contoh. Siapa dah beli rumah? You nak tak, bila you bayar duit dekat bank, kadang you bayar 2,500 kan? Tapi bukan 2,500 you bayar rumah. Dia ada interest. Faham kan? So, kalau you bayar principal, duit you tu 2,500, mungkin 1,000 je you bayar loan you. Lagi 1,500 tu bayar interest bank. So, kalau you lebihkan bayar, kan selama ni bayar 2,500. So, 1,000, you lebihkan, you bayar 2,500. Tapi kalau you bayar lebih daripada itu, you bayar principal, dia boleh cepatkan rumah you kan? Nak ekstrakan 300 lah sebulan. Bulan ni nak dapat 300 lah extra sebab nak bayar rumah, nak bayar prinsipal rumah 300. Boleh jadi sekecil itu. Nak lagi kecil boleh. Oh, anak selama ni anak dah kelas mengaji. Ustaz kata dia ada kelas kafar, tambah 100 setengah lagi. So I have to earn another 150 sebulan supaya boleh bayar untuk kelas kafar je. Nanti dia nak exam. Sekecil perkara nak tambah kelas tuition untuk anak. Itu pun boleh jadi goal. Bila kata nak 100 setengah, bahagi dengan aku nak buat tudung si comel ni 30 hari. 100 setengah bahagi 30 hari. Sehari kena dapat RM5. Betul kan? Betul kan? RM5. Tapi tu nak untung 100 setengah. So jualan kena lebih. Margin aku dengan tudung si comel ni dia bagi berapa supaya aku boleh dapat 100 setengah setiap bulan. Dia lain tau. Cik Su yang tak ada goal dengan Cik Su yang ada goal will be different. Cik Su yang ada goal, walaupun my goal hanyalah nak cat bilik anak lah. Berapa harga cat berapa? Ni bila I put now, I akan rajin. Because I have a goal. And kalau benda tu menakutkan you, lagi bagus. Kalau you dah tulis-tulis everything, seram pula. Okay, next Okay, ini ialah time specific. Cik Su letak sahaja supaya you boleh tukar-tukar. Cik Su, saya matlamat saya akhirat. Tak, Cik Su gelak tu sebab comel tau. Betul lah, betul juga. Tak baik lah Cik Su ni nak bayar rumah lah, berkelah kafar lah. Sebenarnya akhirat, betul. Tapi dalam ke arah akhirat tu, dia kena hidup juga. Jadi, you kena ada term-term dia. Contoh, apa you kena capai esok? Apa you kena capai dalam sebulan? Apa you kena capai dalam 3 tahun? Apa you kena capai dalam setahun? Cik Su ni suka berangan, dah umur 42. Jadi aku umur 50, macam mana ya? Double chin lagi ke macam tu kan? Nak badan kurus. So, lukislah, ambil lah gambar-gambar orang putih tu kan? Lepas tu, kena plan daripada sekarang lah ni. Dia tak terus-terus kurus masa umur 50. Dia kena plan. Jadi, Cik Su rasa ni puan-puan boleh gunalah untuk plankan secara spesifik. Kalau benda tu besar, kecilkan Dia ada beberapa faktor yang you boleh consider apa you punya goal. Contoh, finance, duit. Of course, suami orang yang menjana pendapatan kan? Tapi, you tulis balik, how do my finance look? Ni you punya tak? Berapa saving you ada? Sebenarnya you nak ubah apa dalam diri you? Dalam setahun, you sendiri nak simpan berapa? Apa perubahan-perubahan kecil yang you boleh buat untuk you capai you punya goal tu? Tadi duit, ni wellness pula. Cik Su nak cakap pasal fokus ni tau. Cik Su cakap sebab Cik Su ni susah nak fokus. And then, susah nak fokus tu macam, I don't know what is good for me. Tapi Cik Su ringkaskan tau. Cik Su identify sebab hidup kita ni dia ada pattern tau. You cuba buat beberapa perkara, you identify yang bila you buat benda tu, you akan jadi semangat. Cik Su perasan tiap kali Cik Su pergi kedai buku, I beli new pen. Pen je RM2.40 kat kedai Iko kan. Atau I beli buku nota kan. Tiba-tiba I feel that I can conquer the world. Faham tak? You
mungkin berbeza. Mungkin you macam, oh bila you jumpa mak ayah, balik je jumpa mak ayah, you jadi semangat. Tiba-tiba Cik Su rasa macam, apa, boleh ni. Memang I feel that. So, setiap kali Cik Su rasa macam tak okay, Cik Su akan repeat the pattern. Lepas tu tiba-tiba balik semangat. Memang macam tu. So, you tengok apa yang makes you rasa you energetic. So, kat sini dia kata, apa you punya current mindset. Sebab dia tak terus macam ni tau. I tak ada mood lah. Sama lah, I pun tak ada mood. You tak akan tiba-tiba tak ada mood. Dia sebenarnya dia datang daripada kita punya thoughts tau. Contoh thoughts Cik Su. Tak apalah, cukup lah pada husband pun kerja. Kan? So, bila cukup lah tu, dia akan efek lah dekat luar. Boleh faham tak? Bukan you tau Cik Su. Sebenarnya, what feeling yang I nak kalau my ideal self ni, macam ideal ni macam mana? Career. Apa you rasa you punya career sekarang? Tak apa, suri rumah tak apa. Tapi sekarang you buat TSC, income you berapa? So, bahagian mana? Oh, nak belajar cakap. Nak belajar copywriting. Nak belajar apa yang you nak succeed dalam this area. Next, hobi. So, dalam 1 tahun, I kena buat hobi apa? Hobi ni dekat sini. Masa diri sendiri ni. Cuba tengok apa hobi. Crochet ke? Ada orang hobi dia TikTok. You tengok balik Cik Su, saya scrolling TikTok tu, ambil masa saya Cik Su. You tengok balik, maybe you scrolling TikTok dalam masa kerja you. Maksudnya, you kena set waktu 1 jam, you scrolling tapi you tinggalkan komen. Faham So, Cik Su ambil, sambung terus dekat sini. Nak habiskan. Siapa yang tak pernah brisk walk? Cik Su tak rajin. Tapi I identify, I ni rajin ambil gambar. So, sebab tu I pergi jalan supaya I boleh pergi ambil gambar. Macam tu lah. Cik Su pernah tengok satu TikTok, dia cakap, orang kata I rajin jogging, I rajin pergi workout kan. Actually, pergi exercise tu bukan untuk kurus, bukan nak sihat in future. Tapi yang sekarang ni, sebab sekarang ni pun dah tak okay, I need workout, I kena exercise for me to survive. Kalau I tak pergi jalan, kalau I tak pergi gym, kalau I tak pergi atas treadmill tu, nanti I meragam. Tak ada mood, I baring je atas sofa. Tapi, bila I start my day, pergi gym kan, jalan 20 minit, tiba-tiba everything macam in place tau. Lepas ni pergi ni, lepas ni buat ni, lepas ni buat ni. Bila you spend masa dengan diri you, showing up, sama ada dekat gym ataupun dekat brisk walk kan, your life will be better. Just because you show up. Satu, is about jalan lah. Nombor 2, is daripada semua jadual dalam harian you, you utamakan diri you. This is other areas tau. Actually, ada kawan-kawan Cik Su ni, diorang memang kerja, diorang life coach. Macam Cik Su bukan life coach. Cik Su memang digital marketing. Ada waktu yang Cik Su macam lost tau. Cik Su ambil life coach. So, life coach ni, dia tanya Cik Su, okay, you nak improve bahagian apa dulu? Dia katakan, you ada dengan I 8 minggu. You nak improve bahagian apa? Lepas tu Cik Su termenung pandang dia. Tak tahulah, semua tak okay. Duk bergaduh je kan. Kejap-kejap tak demuk, bangun tidur tak larat kan. Duk kita nak merungut lah ya. Kita nak cakap-cakap. Lepas tu dia kata, okay tak apa. Satu-satu dulu. Dia suruh Cik Su bagi point tau. Let's say relationship berapa point. Daripada 10 berapa point. Lepas tu berapa you nak capai. Health. Nanti Cik Su tertinggal bawah ni health. Berapa? I scale myself daripada 10, sekarang I sihat berapa? You nak capai berapa? Dia suruh I scale it up. Lepas tu dia kata, okay jom sekarang pilih top 3. Top 3 yang you nak utamakan, dia kata. You pilih top 3, dia katakan. Yang you nak capai dalam 3 bulan ni. Lepas tu you pilih top 1. Apa yang boleh buat dalam 3 bulan ni. Kalau you rasa macam Cik Su, I down lah Cik Su kan. You may need a life coach. You cubalah cari ataupun you boleh lah, sebab sekarang Cik Syah tolong kita kan. Mungkin session macam ni, you rasa macam, Cik Syah saya suka lah, tak tahu lah sekarang saya jadi semangat. Kena bagi tahu lah. Mungkin kalau ada session lain yang boleh memberikan benefit pada kita. Okay, so semua kena jawab kau ni. Tak payah. You pilih top 3, lepas tu you pilih top 1 dalam 3 ni. Bulan 11, bulan 12, bulan 1 ni apa nak capai dulu. Kalau you nak fokus, Cik Su masa tu kan duk cakap-cakap dengan kawan Cik Su tu, life coach tu, Cik Su kata tak apalah saya ambil kat finance kan. Sebab problem masa Cik Su tak ada duit dengan problem masa ada duit dia berbeza. Cik Su suka lagi problem masa ada duit. Untuk Cik Su tahu, mungkin orang lain-lain. I rasa macam tak apalah, ada problem pun tak apa. Tapi sebab ada duit, problem tu lagi senang Cik Su nak selesaikan berbanding masa tak ada duit dulu. Otak Cik Su lebih senang nak fokus. Jadi, sebab tu financial ialah keutamaan. Ni Cik Su tahu, tapi you mungkin berbeza. Yang ni, kesihatan come first. Apa pernah sakit, dia akan tahu. Yang bila you sihat, everything senang. Walaupun tadi Cik Su kata ada duit senang kan. Tapi you sihat, atas duit tu kesihatan. So, meditation ni nak tukar. Nak dengar lagu yang lembut-lembut, nak zikir, jumpa dengan kawan-kawan. Makan, you tengok balik makanan you tau. Lagi kan kita ni makan lepas-lepas anak je kan. Apa anak punya baki-baki tu. Kadang-kadang keropok-keropok, exercise dengan tidur. You decide nanti. Ataupun you bukan decide, you tanda. Semua-semua ni vitamin, makan vitamin ya. Dah nak habis dah sebelum kita habis. Motivation ni, dia boleh datang daripada orang lain. Cik Su, bagilah motivation start. Boleh Cik Syah, share lah. Boleh. Facebook boleh, TikTok boleh, Vivi Yusof boleh bagi, semua boleh buat. Tapi in the end, it's up to you. Sebab you nak benda lain dengan Cik Su. Cik Su ni homeschool.
betul. Ada time dia Cik Su macam down juga tau. Especially macam lepas pakai rumah dah letih. Nak pergi gym dah letih kan. Lepas tu dah masuk pukul 9 nak tengok anak-anak belajar tau. Lepas tu anak-anak ni pula dia bukannya terus macam, dia bukanlah perjalanan yang macam indah semua kan. So dia akan ada cabaran here and there. Jadi kan Cik Su rasa after all we have to back to what we want. Lepas tu Cik Su macam fikir, oh memang aku yang nak. Aku yang nak dapat depan mata. Aku yang nak buat top priority ni ialah diorang punya education. So what I'm trying to say, you punya goal dengan Cik Su punya goal could be berbeza. Tapi selalunya dia takkan jauh. Dia still sama bahagian apa yang you nak utamakan. Nak homeschool pun nak kena ada duit juga. Hantar anak pergi sekolah pun nak kena ada duit juga kan. Dan lain-lain. Next tau, next sambung sikit. Okay, this is a question to ponder. Banyak tau soalan ni. You don't have to answer me. Macam bila you nak buat nanti, you relax. Tapi Cik Su nak cakap, ini adalah soalan-soalan yang I takut nak jawab. Sebab I kena fikir. Faham tak? Tapi you kena fikir. Nombor satu if I could tell my childhood. Kita ingat balik kita masa 5 tahun. Nak cakap dengan dia, what would it be? Nak cakap apa kat dia? Who were my friends? Ni kena tahu juga sekarang you kawan dengan siapa? Geng surau ke? Where did I do like to hang out? Ni kalau pergi sembang apa semua kan? Sembang kat mana? What were? Ataupun dulu kita punya ambition paling besar tu apa? Apa yang kita paling besar kita pernah fikir? Kalau kita tanya ada, dia describe kita punya personality ni macam mana? If I could learn something new. Tahun ni dah tahun dah hujung 2024 kan? Lagi 2 bulan je ni lagi. Apa yang kita nak belajar? Nak belajar melukis ke? Nak belajar copywriting ke? Nak belajar buat TikTok beg kuning ke? Whose hobbies inspire me? So sekeliling kita ni kan ada orang hobi dia masak, ada orang hobi dia ni. Cuba tengok hobi apa yang inspire kita. Kawan Cik Su duk main golf, tapi mungkin kita tak inspired. My top 5 hobbies. Sebab kita nak matchkan dengan business kita nanti. And then last kali, apa dia yang interest kita yang I would like to spend more time learning. Daripada 5 interest tadi tu, pilih satu yang kita nak spend masa lama untuk belajar. Okay, soalan-soalan ni bila kita start jawab, kita akan rasa lebih meaningful dan kita akan rasa macam lebih bersemangat untuk jadi diri kita sebab kita adalah orang yang paling kaya. Suri rumah ialah orang yang paling kaya sebab dia ada masa dan masa tu tak boleh orang beli. Cik Su nak pergi beli kat Shopee, bagilah 30 minit, tak boleh. Kita je yang ada. So we have to allocate masa. Lepas ni kalau you nak baring pun you set masa. Oh tak boleh, malam tadi tidur dah 7 jam. Oh ada lagi satu. So 30 minit boleh baring lagi, 30 minit. Sekejap lagi petang lagi 30 minit lagi. Okay lah 8 jam. You je yang ada allocation masa. This is the only position yang boleh pilih dia nak buat apa pada waktu bila dengan cara macam mana dengan sistem dia. You are on the top side. Orang yang sangat-sangat bertuah. Orang kerja lah apa pun dia tak sebertuah you. Mereka lagi bos tak suka lah kan. Tapi you special, you adalah orang kaya. So nombor satu, set you punya goal and then stay positive sebab you orang kaya, you akan kerja macam orang kaya. You akan set masa you top priority untuk value yang paling besar. Find inspiration from anywhere yang match you. Have a positive network dengan kawan-kawan you. You pilih kawan tau. Kalau boleh, pilih kawan yang bila you buat apa-apa je kan. Wow, powernya. Tahniah. Macam tu tau. And actually take care of your mind and body ni first tau. Kalau boleh Cik Su letak, Cik Su akan letak dekat first. One of investment yang I rasa sangat berharga yang telah I buat, I pergi buat yang advanced hormone test. Lepas tu I ambil vitamin apa yang disuggestkan. And then I dah boleh think clear. Motivation je. So macam mana nak dapat motivation? Motivation dia takkan datang dari orang satu. Tapi dia akan datang bila you buat setiap hari. Seronok pula lah pergi kelas TSC ni. Seronok pula lah meniaga dapat RM20 sebulan, seminggu. Dia akan datang bila you start buat. Itu saja daripada Cik Su. Thank you so much.